yo sampan ni. Segala pokok bakau, batu, semua kau langgar dalam ni. Kau tak tahu kecil SNL ni, bawah. Sudahlah, seseru bincang. Kita dah sampai sebelah sini. Kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa nama Mastur? Muskar dah. Sama juga lah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Mana? Apa dah bolong? Kampung mana lah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki ya. Jalan kaki. Mana punya kampung kita dah sampai ha? Apa dia tulis ya? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang, jumpa Sirih, salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Itu rumah apa yang besar? Mari kita pergi tengok. Mari. Syed, ini bacanya apa macam ni bacanya? Alif mim ngok, alif tenang. Wow, sarkis dah. Apa dah sarkis? Tulis itu yang panjang bacanya sikit sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit tu lah sarkis. Sarkis, tulis pakai bunga. Adik, tak kenuntang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak engkau, sekolah otak. Tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua. Sekolah budak-budak kecil. Ini dia orang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sintok rumah macam kandang. Mari kita ubah pokok sana. Terlepas nanti naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia nak pergi ni? Ini sarkis dah Cina. Dah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Iya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tahu siapa tu mau cari pendekar Mastur punya rumah. Apa dah Mastur? Mustar. Cari yang muda-muda tanya.